Itu saya cakap komunikasi dulu dengan sekarang. Apa tak? Dulu, walaupun ada kad jemputan kahwin, sebulan, 2 bulan sebelum, mak kita dah menjelajah satu kampung, satu taman perumahan, mengajak secara lisan. Kita tengah tengok TV tu lepas ke dapur sebab dia nak mengajak tu. Assalamualaikum. Salam. Cik, cik. Mak ada. Cik nak jumpa mak sekejap boleh? Kejap cik Tutup TV. Mak, cepatlah. Cik nak jumpa. Jangan lama sangat. Cerita tengah best ni. Punya lama dia berbual. Akhirnya habis cerita tu. Dulu, adab kita hormat. Budak sekarang. Assalamualaikum. Salam. Mak ada? Ada cik. Ikut belakang. Kita suruh dia ikut belakang. Dah lah rumah teres tengah pula tu. Kau suruh dia ikut belakang. Dia ketuk-ketuk nak rumah India, salah rumah pula. Kira balik. Berapa 1, 2, 3 ke depan? Tak beza dulu dengan sekarang. Silaturahim. Dulu macam mana kemah, macam mana budak-budak lelaki ingat tak dekat kampung, kat taman perumahan, kita jadi ketua yang jadi ni, tukang hidang ni. Ambil, orang panggil hantar, apa? Nyusun jambar ni, jambar makan lah kalau orang di 9 kata tu. Bawa, susun, ni meja pengantin macam mana, yang meja lain macam, okey, kata rasa dah surut orang, okey, kita boleh tutup meja sana, tutup, kemas meja tu. Ada. Terima kasih banyak kerana memahami. Terlebih Fama ni kan. Betul lah lebihnya Fama. Dia faham. Buah-buah kata kat luar tu semua. Daripada dulu sampai sekarang, ni lah yang kau bagi aku. Fama sangat kan. Tak adalah, terima kasih. Saja gurau.